Convincing, yes, the A-list cast kot. So apa yang kau boleh expect daripada lakonan dia orang memang gempak gila. Okay, so kita akan borak tentang filem Telaga Seridam. So filem ni aku dapat tengok pada gala premier Red Carpet hari tu dekat Mid Valley. So filem ni akan ditayang pada 1 hari bulan 5 nanti. So filem ni aku dapat tengok awal. And then this filem di-direct oleh Osman Ali, which is yang bawa cerita yang gempak-gempak juga, macam Ombak Rindu, macam cerita Cun. So filem Osman Ali ni boleh dikatakan best jugalah kalau kita tengok dekat streaming service Layar Perak. So filem Osman Ali memang aku suka gila, agak convincing kalau kita tengok. Tetapi nanti aku akan cerita pada aku punya review. Okay, so filem ni mengisahkan tentang Maimun. Dia adalah seorang yang bisu. So dia berkawan dengan anak si Rohaya, which is Suriram. So one day tu, after event, Maimun ni dia teman si Suriram untuk balik ke rumah. And then sesuatu berlaku menyebabkan Suriram mati dekat satu telaga ni. Cerita ni mengisahkan tentang polis nak siasat siapa yang menyebabkan kematian Suriram dekat telaga tu. And then mayat dia pun hilang, menyebabkan pihak kampung mencari di manakah mayat and then siapakah yang membunuh Suriram pada waktu itu. So Maimun ni adalah suspek utama, which is the last person yang ada dengan Suriram. So totally this film is mengisahkan how polis siasat kematian Suriram dan kematian Suriram ni disebabkan apa menyebabkan Suriram ni mati. So kalau kau nak tahu kat mana polis jumpa Suriram ni and then why filem ni dipanggil Telaga Suriram, korang kena tengok filem ni dekat wayang pada 1 hari bulan nanti. So kita jangan borak panjang pasal sinopsis ni kan. Kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. Okay, so welcome back to Anas Ridwan Channel. So today kita akan review filem Telaga Suriram. So filem ni adalah filem seram yang didirect oleh Osman Ali. And then best ke tak filem ni kan? So before aku start aku punya review, siapa yang baru jumpa aku punya channel, so bantu aku subscribe and then like dan share video ni supaya aku lebih banyak view and then aku boleh kumpul subscriber. Sebab aku tengah kumpul subscriber sebanyak 1,000 subscriber untuk aku achieve aku punya target lah. Let's go, kita pergi kepada review. So this film ada a few things, benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka. So kita akan pergi dulu pada benda yang aku suka dalam filem ni. Benda first yang aku suka pada filem Telaga Suriram ni adalah dia punya lakonan daripada Elis Suryati dan Nabila Huda. So kenapa aku cakap lakonan diorang ni best? Macam Elis Suryati ni berlakon as a mak kepada Nabila Huda. So lakonan Elis Suryati ni memang convincing. Yes, the Elis cast kot. So apa yang kau boleh expect daripada lakonan dia orang memang gempak gila. And then lagi-lagi Nabila Huda, dia as a memegang watak Maimun. So Maimun ni seorang yang bisu tau. So bila dia act as orang yang bisu, memang nampak real gila. So aku tak nampak dia buat watak macam fake tau. Dia memang nampak gila Nabila Huda tu as a orang bisu. So memang cantik gila lakonan dia as dia lontarkan macam dia nak bercakap dalam language bisu tu. Semua tu kan. Memang nampak best gila. So aku amat suka lakonan diorang-diorang ni, memang aku highlight dalam filem ni. This filem memang terlalu banyak A-list cast tau. So nanti aku akan cerita dekat dia punya benda yang aku tak suka. So itu nombor 1 berkenaan dengan lakonan Elis Suryati dan Nabila Huda. Nombor 2 yang aku suka pula dalam movie ni adalah dia punya plot twist. So dalam filem ni dia ada beberapa plot twist yang membuatkan kau, filem ni dia buatkan kau berfikir siapa yang membunuh sebenarnya dalam ni. So dia ada beberapa plot twist yang membuatkan dia ni yang bunuh. Tak, bila keluar lagi bukan dia ni yang bunuh. Bila last lagi dia keluar lagi, yang dia ni yang bunuh. So dia membuatkan kau keep asking siapa yang membunuh dalam filem ni. Aku suka sangat plot twist yang dia tunjuk dalam filem ni. It's quite good. So far itu saja benda yang aku suka. Sebab cerita ni berdurasi 2 jam tau. 2 jam lebih, 2 jam 15 minit tak silap aku. So terlalu, nanti aku cerita lah pada benda yang aku tak suka. So kita terus lah pergi pada benda yang aku tak suka dalam filem ni. So untuk first, benda yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita. Untuk filem ni, yes, Osman Ali is one of director yang power juga dekat Malaysia ni. Tapi I'm so sorry Osman Ali, this filem jalan cerita dia agak draggy. 2 jam 15 minit tu terlalu lama untuk kau kembangkan plot kau. Sebab ada a few scene yang tak perlu ada pun dalam filem ni, membuatkan cerita tu jalan macam biasa juga. Kau boleh je keluar sikit, tarik je scene-scene yang tak perlu ada ni, membuatkan filem tu lagi compact. Sebab dia terlalu draggy. Jalan cerita ni is about how pihak berkuasa
nak selesaikan puzzle ni untuk cari siapa pembunuh Suriram. So itu saja kan. Tapi dia masuk, ya betul lah, bila ada orang mati tak tenang roh dia, mestilah ada hantu semua kan. Depan hantu tu okey je, tak ada masalah pun. But dia punya jalan cerita tu terlalu draggy and then dia dry. So agak boring sedikit bila kau tunggu act ke another act. So dia agak draggy kat situ. Aku amat kurang berminat lah in term of dia punya jalan cerita. So itu nombor satu yang aku tak minat. Nombor dua yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya skrip. Skrip dalam filem ni dia this filem dia bertemakan tahun 1985. Tapi bila kau tengok dia actor, sebab this filem dia punya cast is the powerful punya pelakon lah. Kita ada Maya Karin, Farid Kamil, Nabila Huda, Elie Surati, and then all this cast memang power gila tau. Tapi bila dia lontarkan skrip tu, aku rasa macam sepatutnya it could be macam baku sikit. Tapi bila dia dia lontarkan skrip tu, tak nampak macam it's 1985. So agak cringe. Banyak gila momen-momen yang cringe membuatkan kau rasa macam ni kan. So dia tak nampak natural lah bila dia lontarkan skrip tu. So aku amat turn off bila kau throw up dia punya skrip dalam filem ni. So itu nombor dua yang aku tak minat dalam filem ni. Nombor tiga yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya CGI dan bahagian technical dalam filem ni. So korang perlu take note, benda ni memang bagi aku is potong mood lah bagi aku kan. Dia CGI hujan. First is CGI hujan lah. For first 20 minit awal daripada filem, dia dah gunakan CGI hujan. Dah lah pakai CGI hujan, memang nampak clear gila CGI hujan tu. And then, dah lah hujan, pokok tak goyang, orang tak basah. Macam mana kau monitor benda tu kan? Editing macam mana? Sebab kalau nak guna CGI hujan pun, biarlah benda tu jadi realistik. Hujan, pokok tu at least adalah movement kan. And then orang tu biarlah basah pergi, sebab hujan laju lah dekat dalam CGI tu. Dalam scene tu, CGI dia hujan laju. Tapi orang tak basah. Dia basah tapi dia tak beria basah macam mana hujan tu turun dari CGI tu. So itu satu. Ada satu scene tu, diorang tengah tengok macam wayang pacak lah. So wayang pacak tu dia guna macam kodak tu lah. So diorang roll mesin tu kan. Bila cahaya daripada mesin projektor tu keluar, dari situ pun kau dah nampak CGI daripada mesin tu. So itu dah satu. Lepas tu tadi aku cakap pasal CGI hujan tu tak? Orang ramai-ramai duduk dekat atas macam open space yang macam rumput-rumput tu kan. So, diorang letak tikar apa. Bila hujan turun, dia ada berapa row? 3 ke 4 row kan? Row 2, 3, 4. Bila hujan turun, belakang dah lari lah. Dah riak hujan semua kan. Row first masih termenung lagi hujan. Aku tanya member sebelah kan. Weh, kau nampak tak? Kau nampak? Ya, budak depan tu tak bergerak bila hujan. So, dia cakap, apa benda ni kan? Starting 20 minit awal tau. So sampai macam tu. And then bagi aku dia punya CGI yang technical dia ni tak merge dengan betul. And then bukan itu saja, ada lagi a few punya CGI. Macam ada satu scene tu, si Suriram as a hantu kan. Dia jadi hantu, dia tikam ke kepala. Tikam tu dah okey dah, tapi darah memancut tu is dia letak CGI. Macam jelas sangat CGI ni kan. Aku macam bila tengok member-member aku kat sebelah pun, apa benda ni CGI teruk sangat ni kan. Sebab tak, dia jadi geram. Aku tahu untuk menggunakan CGI ni memerlukan kos yang tinggi untuk buat CGI yang perfect. And then bukan kita tak mampu untuk buat CGI tu perfect, tapi dia memakan kos yang banyak untuk membuat CGI tu yang jadi cantik gila. Tapi sebenarnya kau boleh je guna as a practical effect. Benda ni boleh dibuat untuk practical effect. And then again, bila movie-movie hantu sekarang ni, aku tak tahu kenapa korang tahu tak beza hantu dan monster. Tapi kebanyakannya filem hantu sekarang, kebanyakannya diorang gunakan watak hantu tu as a monster, faham tak? So aku kurang berminat. Aku tak tahu kenapa. Why monster? Boleh je kau guna as a baju putih, benda-benda macam tu, rambut panjang. Benda tu boleh buat macam tu. Tapi tak tahu kenapa diorang pilih untuk buat watak hantu tu as a monster. So aku jadi potong gila. Sebab aku really suka gila filem hantu. And then itulah itu saja benda yang aku boleh bagi tahu dalam filem ni, apa yang baik, apa yang buruk dia. Tapi filem ni okey, kalau korang nak pergi tengok, boleh pergi tengok. Aku tak adalah cakap filem ni tak boleh ditengok. Tapi bila terlalu fokus
on dia punya technical semua ni, filem ni kurang memuaskan bagi aku. Tapi aku tak adalah saran kawan-kawan tak pergi tengok ke apa. Filem ni boleh tengok, and then 1 hari bulan nanti dia akan keluar dekat wayang. So korang pergi tengok ramai-ramai untuk kita boleh support kita punya filem lokal. So kalau bukan kita untuk support filem lokal, kita siapa lagi kan? Betul tak? So Fah, itu saja yang aku boleh review untuk filem Telaga Suriram ni. And then korang boleh pergi tengok dekat wayang terdekat dengan korang. So that's all for my review. Thank you.